Assalamualaikum. Okey, hari ni aku akan bawakan cerita tentang kereta Xiaomi SU7. Ini semua orang tahu dah SU7. Dia ada Pro, dia ada Max. Okey, yang ni SU7 Ultra. Ini memang tengah mengganggu pasaran Tesla dengan Porsche lah sekarang. Okey, so jom kita tengok apa dia pasal kereta ni. Video yang ada sekarang adalah video Xiaomi SU7 Ultra ni sedang test di retail di Jerman. So jom kita tengok macam mana track ni dan macam mana dia berlumba di track ni. Okey, so spek kereta ni menggunakan 3 motor. Okey, yang model sebelum ni menggunakan 2 motor. Okey, jadi 0 sampai ke 100 hanya 1.98 saat sahaja. Ini torque memang tinggi dan horsepower dia 1548. Ini betul-betul insane punya kereta. 1548 dan top speed dia 350 ikut setting dan boleh sehingga 380. So steering dia menggunakan Alcantara dengan carbon fiber, so memang nampak mewah. Dan yang paling special kereta ni, Xiaomi ni, logo depan dia menggunakan emas 24 karat. So kalau special order, boleh order carbon fiber untuk front boot siap dengan cooling opening. Special. Dan harga kereta ni semasa diumumkan duit Malaysia sekitar 500,000. Duit Malaysia 500,000, 200 dengan kiraan tepat lah. Setelah dilancarkan, harga dia 380,000, turun 35%. Ini betul-betul China ni nak take over market lah, dia nak monopoli lah. Ini 35% ni untuk industri kereta. Sebenarnya dia dah rugi lah, bukan untuk lah. Okay, so untuk industri kereta, margin dia sebenarnya untuk satu kereta 10 ke 15%, paling tinggi 20 ke 25%. Ini dia buang harga pun 35% harga dia kurangkan, memang tak untung. Dan sebenarnya jual tambah duit. Ni orang berniaga pandai lah. Ini namanya monopoli. Kita ambil duit ke tempat lain. Okay, dengan menjual share kita. So memang dia yang penting dia nak conquer dulu. So ini memang strategi syarikat China untuk monopoli. Sebab tu kita tengok barang-barang dia kenapa boleh murah. Dia tak baca dia untung kat situ, dia untung kot lain. Kalau kat Malaysia pun kita tahu ada apps sebelum ni kan, kita beli barang tepat discount. Macam mana? Rupanya mereka menggunakan duit luar masuk. So janji dia tu sebenarnya untuk tujuan promosi, dianggap duit marketing. Jadi dia tak perlu bayar duit marketing dah. Nampak tak? Pandai orang China ni berniaga. So apabila barang tu murah, barang tu sendiri akan marketing sendiri. So of course kereta ni menjadi saingan paling besar untuk Porsche Taycan. Siapa nak beli? Kat China tak laku tu. Orang beli kereta ni baru tu ada 380,000 duit Malaysia. So China pula dia biar baik-baik support kereta dia orang. Dan so memang tak laku lah Porsche, siapa nak beli. Kita ni mencipta rekod di Never Nice Fly ni, dia rekod dia tu sendiri, iaitu dia mencipta dengan kelajuan 6 minit 48 saat .74. Dalam kategori dia memang dia lah yang paling laju, the fastest now. So Taycan juga, Porsche Taycan ketinggalan hampir 20 saat berbanding dengan SU7 Ultra ni. So aku akan sediakan perbezaan SU7 Ultra ni dengan SU7 Max. Yang model sebelum ni lah yang paling mahal, Max lah. So aku akan buat perbandingan. Okay, so dalam graf, so apa lebih senang nampak lah. Okay, SU7 Ultra tri-motor ataupun 3 motor, all-wheel drive. SU7 Max dual motor pun all-wheel drive. Horsepower SU7 Ultra 1548 horsepower. Torque 0 sehingga 100 SU7 Ultra 1.98 second. Sementara model sebelum ni 2.5 second. Model SU7 Ultra ni 380
untuk kereta ni memang sangat murah berbanding dengan sebelum ni. SU7 Max 178. Sebelum ni adalah starting dia 140. Macam cerita kita tadi, dia ada Pro, dia ada Max, dia ada SU7 biasa. Okey, jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa dapatkan perfume Auto Insider 100% party. Okey, dapatkan di link di bawah. RM35 termasuk postage. 100% party dengan cat kayu 50 ml. Pasal sport car EV. Okey, ramai kat sini yang masih belum tahu yang kereta EV dilarang dalam perlumbaan kereta tau. Mana ada tak masuk. Sebab pengurusan kereta lumba ni mengharapkan dia kata kereta ni tak selamat, mudah terbakar, mudah meletup. Tapi tidak ada kereta EV yang meletup di dalam mana-mana perlumbaan. Sebenarnya dia pun tak boleh lawan lah dengan kereta EV. Yalah, horsepower berapa kan, torque macam mana kan. So bila perlumbaan ni dia banyak corner, dia tak macam kita bawa di jalan biasa sini di highway yang panjang. So top speed ni EV memang kena lah. Even Civic pun boleh pukul Tesla kan. So jalanan yang panjang. Tapi untuk macam perlumbaan ni, perjalanan dia corner kan, lawan pick up. So ni memang kereta biasa akan kena lah. Jenama biasa mesti kena pakai EV. So dia pun ban dan kereta-kereta EV yang senang. Kereta ni adalah kereta yang paling laju dalam semua kereta EV. Ingat mana-mana supercar pun dia tapau. Kita tengok dia race dengan Pagani Zonda pun dia dah tapau dah kan. So dia dekat track pun dia dah tapau, Porsche Taycan. So of course kereta ni buat masa sekarang hanyalah untuk pasaran China. So kereta ni dah memecahkan rekod di Jerman, iaitu di Nürburgring. So apa Nürburgring Nordschleife ni? So okay, dia adalah selama highway yang dicipta, dibangunkan semasa Hitler memerintah. Hitler yang arahkan pembangunan highway ni, dan sehingga hari ni pun highway ni boleh digunakan untuk orang biasa dan akan ditutup lah hari-hari yang orang ada buat perlumbaan. So highway ni pun dulu pernah ada F1. So kalau orang nak buat test apa, highway ni kira lokasi wajib lah, baru you boleh cerita dekat orang. Kalau dia pergi ke track biasa, tak brand lah kan. So jalan mana tu. So kalau Nürburgring ni, so semua orang tahu lah. Highway ni pun dia diberi nama sebagai Green Hell, kira kau hijau nickname. Okay, Jeremy Clarkson dalam Top Gear mengatakan highway ni dah ambil nyawa orang 200 orang lah. Okay, dan data pun menunjukkan sekitar 12 orang setiap tahun meninggal. So highway ni satu highway yang kita boleh tengok. Okay, aku sediakan macam saya boleh tengok kat belakang satu mencabar lah, sangat mencabar highway ni. Dia ada macam-macam track 154 turns, agak mencabar. Untuk panjang highway ni 20.8 km. So highway ni adalah highway yang dilema lah. Jadi kalau industri kereta, kalau you tak pergi sini, kira you macam tak dapat lesen lah. Kalau you tanya mana-mana geng motor kat Malaysia rider, you kata you pernah ride, dia kata satu soalan je, 1000 corner pernah pergi dah lagi. Itu kira macam cop lesen, cop pasport lah. Okay, kalau you pernah pergi, baru you punya sebahagian pada orang riders brotherhood ni baru dia buat approve. You tak pernah pergi, dia kira macam you sembang saja, you santai lah. Okay, dalam dunia otomotif, Nürburgring circuit ni, Nürburgring Nordschleife circuit ni adalah macam tu lah, macam 1000 corner dalam kategori motor.